Assalamualaikum, saya Umairah, wartawan VIMA TV PSS Azahra. Hari ini Rabu, 8 Januari 2025, jam 8 malam, berlangsungnya Majlis Apresiasi dan Sanjungan Budi Kurikulum bertempat di Dewan Abdul Rahman Limbo. Majlis ini dirasmikan oleh Encik Ahmad Azli bin Ismail, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kemaman, serta pembangunan murid. Majlis ini dihadiri oleh murid-murid yang telah pun mewakili sekolah di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa. Ibu bapa penerima anugerah juga dijemput hadir memberikan majlis. Jangan lupa like, share and subscribe saluran digital kami VIMA TV. Teruskan bersama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Malam ni kita mengadakan hari apresiasi co-curriculum yang cukup meriah. Saya kira kali pertama kita ada dengan cara besar-besaran. Tujuannya adalah untuk meraihkan, mengucapkan ribuan terima kasih atas kejayaan anak-anak kita dalam semua bidang kemenjadian dan juga untuk meraihkan guru-guru dan para ibu bapa. InsyaAllah kita doakan majlis kita berjalan dengan lancar malam ini. Terima kasih. penyampaian anugerah sebentar tadi. Maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Tahniah kepada para penerima anugerah. Jangan lupa